Hai semua, saya ucapkan selamat datang kembali ke satu lagi episod Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini saya ada lokasi yang sangat istimewa untuk anda. Saya masih berada di negeri Georgia dan semalam selepas mencari di Google Maps, kami telah menemui salah satu tempat yang paling menakjubkan yang ditawarkan oleh Amerika Syarikat. Dan saya baru saja bercakap dengan pemilik perniagaan tempatan di sini dan dia telah menceritakan kepada saya kisah penuh tentang orang-orang yang pernah tinggal di sana. Jadi mari kita pergi ke sana sekarang dan lihat apa yang telah ditinggalkan. Di sudut terpencil Georgia terletak sebuah hartanah misteri dan menyeramkan yang pernah dimiliki oleh seorang lelaki Amerika tua bernama Terry. Tanah ini pernah menjadi syurga untuk aktiviti memburu dan perhimpunan keluarga. Bersama-sama, Terry dan anak-anaknya meneroka kawasan seluas 110 ekar ini, mencipta kenangan yang amat dihargai. Namun, apabila Terry meninggal dunia dalam kemalangan kereta pada tahun 2019, anak-anaknya terpaksa berdepan dengan pertikaian undang-undang kerana tidak dapat bersetuju tentang masa depan harta tersebut. Akibatnya, mereka dilarang memasuki kawasan itu dan tempat tersebut kekal terbiar hingga ke hari ini. Kini, suasana sunyi menyelubungi tanah itu. Alam semula jadi mengambil alih kawasan itu, menenggelamkannya dengan semak samun dan perebutan. Apakah rahasia yang tersembunyi di sebalik dinding yang dilupakan ini? Dan apakah kisah yang dibisikkan angin melalui persekitaran yang sunyi ini? Sertai kami dalam perjalanan ini, dan bersama-sama kita akan membuka misteri tempat yang terbiar ini, menyelami masa lalunya, dan menghidupkan semula kenangan yang telah dilupakan. Jadi, semua tanah di belakang harta ini, seluas 110 ekar, kemana sahaja anda pandang, semuanya dimiliki oleh Terry yang telah meninggal dunia dan anak-anak yang ditinggalkan. Dan mereka boleh memutuskan apa yang hendak dilakukan dan bagaimana untuk membahagikan tempat ini serta harta dan tanah di sekelilingnya. Ia sangat malang kerana ia adalah sebuah rumah agam yang sangat besar seperti yang anda boleh lihat di belakang saya. Dan terdapat begitu banyak kenangan serta artifak yang berharga dan indah yang ditinggalkan di sini. Dan ia perlahan-lahan semakin rosak seperti yang anda boleh lihat. Tumbuhan sedang tumbuh di merata-rata tempat. Cat sedang mengerupas. Tiang-tiang yang indah ini semakin rosak. Anda juga akan melihat tiang-tiang seperti ini di Kesatuan Eropah apabila anda meneroka tempat-tempat. Tetapi di sini, ia diperbuat daripada kayu. Di Eropah, tiang-tiang ini biasanya diperbuat daripada marmar atau batu dan itu adalah gaya binaan yang berbeza. Tetapi saya sebenarnya sangat menyukainya. Kebanyakan rumah yang saya temui di sini, di Amerika Syarikat, nampaknya semuanya diperbuat daripada kayu. Dan ia menjadikan rumah itu kelihatan sangat menawan dan cantik. Wah. Sekarang kita akan masuk ke dalam tempat itu dan saya akan tunjukkan kepada anda apa yang ditinggalkan di dalam sana. Terdapat beberapa bangsal di sini, tetapi yang ini nampaknya berkunci. Dan itu mungkin kandang anjing di sana. Dan kita juga ada satu lagi kandang anjing di hadapan kawasan ini. Yang ini sebenarnya diperbuat daripada batu, agak menarik. Oh, satu lagi perkara. Bila anda lihat di bawah bangunan ini, anda boleh nampak terus tembus ke sebelah sana. Ia tidak mempunyai ruang bawah tanah dan ia dibina di atas tiang batu. Okey. Mari kita masuk ke dalam tempat ini. Dan mari kita lihat apa yang ditinggalkan di dalam sana. Mari kita buka pintu
Dan kemudian kita sampai di patio tempat ini. Di mana keluarga selepas seharian memburu boleh duduk bersama, bersantai, mungkin mengadakan barbecue atau sesuatu seperti itu. Kita tak tahu. Anda boleh lihat sofa masih berdiri di sini, rangka katil juga ada di hujung sadang. Dan jangan risau, amaran dilindungi oleh sistem penggera anti pecah masuk. Kami sebenarnya mendapat kebenaran untuk masuk ke tempat ini. Kami telah bertanya kepada lelaki dari perniagaan tempatan yang saya baru sebutkan tadi, sama ada kami boleh masuk ke dalam tempat ini. Terdapat juga atas sebab yang pelik, sebuah peti sejuk di luar sini. Mungkin mereka boleh simpan beberapa botol bir di situ apabila mereka selesai memburu dan mereka mempunyai hari yang hebat. Mereka boleh ambil sebotol bir. Atau mungkin mereka akan simpan daging rusa yang mereka tembak di hutan sekitar tempat ini. Ini akan menjadi pintu masuk yang hebat yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam tempat ini. Dan biar saya tunjukkan kepada Anda bagaimana rupanya. Sarang laba-laba sudah ada di sekeliling pintu. Oh, sebelum saya masuk, mari kita buat sesuatu. Saya hampir terlupa. Sebelum masuk ke dalam tempat ini, saya sentiasa memakai sarung tangan untuk melindungi artifak dan barang-barang yang ada di dalam sana. Saya mahu tinggalkan tempat ini seperti mana saya menemuinya. Jika saya sentuh sesuatu dan saya pamerkan sesuatu, saya sentiasa letakkannya semula. Dan saya rasa itu sangat penting apabila anda meneroka tempat-tempat terbiar. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka, kerana tempat itu pernah dimiliki oleh seseorang. Dan ya, rasa hormat itu memang perlu ditunjukkan. Baiklah, sekarang kita sudah bersedia untuk meneroka tempat yang indah ini. Mari saya masukkan ke dalam beg galas saya. Mari kita pergi. Oh, saya baru perasan sebenarnya ada sesuatu di beranda ini. Okey, itu agak menarik. Ada tanduk rusa yang ditinggalkan di sini. Salah satu benda terakhir yang diburu oleh orang yang datang ke tempat ini dan juga jaket seorang pemburu. Adakah anda semua sudah bersedia untuk masuk ke dalam tempat yang menakjubkan ini? Oh, sebenarnya sangat memujakan. Lihat di sekitar pintu masuk. Sudah lama orang tidak masuk ke tempat ini. Sarang laba-laba sudah sepenuhnya menutupi pintu masuk ini. Mari kita pusing tombol pintu. Jom kita masuk ke dalam. Wah, dapur yang sangat selesa. Saya terus rasa seperti di rumah sendiri bila masuk ke sini. Memang seronok untuk dilihat. Okey, semua, mari kita pusing-pusing biar saya tunjukkan apa yang masih ada di sini. Semuanya masih ada di sini. Dan ya, tempat ini dulu adalah rumah persinggahan memburu. Jadi orang tak tinggal di sini. Tapi mereka datang ke sini secara tetap untuk berseronok pada hujung minggu. Mungkin bersama seluruh keluarga sekali. Dan tempat ini memang, ya, sangat indah untuk berada di sini. Banyak aktiviti bersama, banyak berbual, banyak masa yang menyeronokkan yang orang alami di tempat ini. Mari kita mulakan di sini. Seperti yang anda lihat, bila saya buka kabinet, semuanya masih ada di dalam. Dari makanan mereka hingga produk pembersihan mereka. Kacang pinto yang ada di sini. Mari kita lihat tarikh yang tertera di sini. Dan kita ada tahun 0621. 20 jadi ia tamat tempoh pada tahun 2020 dan itu memang betul. Kacang boleh tahan baik selama kira-kira setahun. Jadi jadi ceritanya memang betul kan? Mereka tidak dibenarkan masuk ke sini lagi. Dan itu memang sangat malang. Ada beberapa kenangan yang ditinggalkan yang kemungkinan besar mereka akan bawa ke rumah sendiri jika mereka boleh membawanya keluar. Tetapi mereka tidak dibenarkan masuk ke sini lagi. Tuala masih di atas sinki. Semuanya masih ada di sini. Saya rasa kalau saya buka ini, tidak. Air sudah tidak mengalir lagi. Oh, saya dengar sesuatu sekarang. Air masih mengalir sebenarnya. Wow, itu memang gila. Memang betul-betul gila. Tempat ini tak lama ditinggalkan. Jadi ya, mereka memang tak pernah tutup airnya. Okey, pembuat kopi, cawan-cawan yang mereka gunakan untuk minum. Mari kita lihat pukul berapa jam ini berhenti. Suku kurang 11. Jam ini telah berhenti selama-lamanya di tempat ini. Satu tanda yang sangat mengalu-alukan. Rusa di bawah sana melompat melepasi pagar di dalam hutan. Mereka malah pergi ke kedai untuk membeli pek besar air seperti ini. Tetapi mereka tidak sempat menggunakannya.
sangat malang. Untuk meninggalkannya, Periuk dan Kuali masih ada di dalam kabinet. Lihatlah ini. Semuanya masih ada sejak hari mereka datang ke tempat ini. Dapur memasak dan semuanya. Tapi apa yang agak pelik tentangnya ialah bila saya mula-mula masuk ke sini, saya nampak itu. Mereka letak kunci pada kotak elektrik supaya tiada siapa yang menyentuhnya. Termasuk juga orang yang masuk ke sini dengan niat yang tidak baik. Dan bila saya sedang berjalan di dalam tempat ini, pemanas air itu, ya, tiba-tiba hidup. Dan sebenarnya, ia buat saya sangat takut. Dan tapi bila saya cuba untuk buka lampu di tempat ini, ia dah tak berfungsi lagi. Jadi mungkin itu ada kaitan dengan kabinet elektrik di sana dan mereka cuma tutup suis itu. Saya takkan buka balik. Saya akan biarkan saja macam tu. Di sini kita ada meja makan, di mana orang-orang berkumpul dan menikmati hidangan yang enak, berbual tentang pelbagai perkara. Mungkin paling banyak tentang memburu. Ada juga beberapa gambar yang cantik di dinding ini. Beberapa anak kucing, seorang gadis menjinakkan angsa. Dan ini sebenarnya adalah sebuah barang antik yang sangat kuno yang kita ada di sini. Ia dipanggil meja basuh. Saya akan simpan ini dengan berhati-hati, nanti saya akan letakkan semula. Tapi seperti yang anda boleh lihat, di sini kita ada cermin ini. Dan ini dahulunya adalah meja basuh, seperti yang anda boleh lihat. Dan anda ada ini, periuk di sana dengan mangkuk di bawahnya. Dan anda boleh isikan dengan air. Dan pada zaman dahulu, ketika orang tidak mempunyai sinki dan air paip, mereka menggunakan ini untuk membasuh muka sebelum masuk tidur pada waktu malam atau pada waktu pagi. Perabot yang sangat menarik pada pendapat saya. Sebuah kabinet kecil di tepi. Beberapa kerusi di dalamnya, beberapa barang lain, tetapi tidak begitu menarik. Saya mesti katakan, saya benar-benar suka hiasan yang mereka letakkan di seluruh rumah ini. Di atas sana, kita boleh lihat beberapa gajah porselin di atas kabinet ini. Dan di bawah, kita ada semua bunga palsu ini yang tergantung di tepi. Itu memang masuk akal kerana ini adalah pondok memburu dan orang tidak selalu datang ke sini. Mereka hanya datang ke sini mungkin sekali setiap 2 minggu. Dan sudah tentu, bunga sebenar tidak akan tahan lama. Jadi kita nampak kacang di sana, air, semua benda yang boleh tahan lama untuk tempoh yang lama. Sebab ya, mereka tidak selalu datang ke sini. Dan bila mereka datang, mereka mahu tempat ini rasa sangat selesa dan terus rasa seperti di rumah sendiri. Sebuah papan pemotong yang cantik dengan beberapa buah-buahan, satu artifak yang menarik untuk diletakkan di dinding. Anda boleh lihat di dalam tempat-tempat ini, sentiasa ada bahagian kayu yang terdedah. Dan ini adalah bilik seterusnya di tempat ini. Mari kita masuk ke dalam. Alangkah indahnya bilik ini. Perkara pertama yang saya perasan di sini ialah silingnya sangat tinggi. Mungkin sekitar 4 meter atau lebih kurang 12 kaki. 12. Ya, saya betul tentang itu. Memang luar biasa. Ini adalah kawasan duduk di mana orang-orang akan datang pada waktu malam atau petang selepas seharian memburu. Dan mereka akan bercerita di sekitar perapian. Hei Terry, haiwan apa yang kamu nampak hari ini di dalam hutan? Saya tembak seekor rusa dan perbualan seperti itu akan berlaku di sini. Tapi mungkin mereka juga menonton TV. Kita boleh lihat. Televisyen juga masih ada di sini dan yang ini sangat unik kerana ia masih ada antena yang terpasang padanya. Saya masih ingat pada zaman dahulu, ibu bapa saya ketika saya masih kecil. Mereka ada antena yang dipasang pada TV dan juga kerajang aluminium di atasnya. Mungkin untuk mendapatkan isyarat yang lebih baik. Agak gila juga. Tengok kalau ada apa-apa yang tinggal dalam laci-laci. Oh, yang ni memang dah rusak teruk. Tapi sekarang dah kosong. Ada daun ivy palsu di dinding, seperti yang anda boleh lihat. Dan di seluruh rumah ni, mereka letak hiasan-hiasan. Jelas sekali mereka orang Roman Katolik juga. Anda boleh nampak beberapa artifak keagamaan dipamerkan di dinding sini. Dan buah-buahan di belakang sana masih segar kerana lukisan yang indah. Ini bukan barang yang dibalut. Ini dilukis oleh seseorang. Anda boleh nampak ada tanda tangan di sebelah sini. Saya suka kawasan duduk ini.
Susunannya memang comel bagi saya. Dan sofa-sofa di sini di Amerika Syarikat, saya memang suka. Sebab setiap kali anda duduk di sofa di sini, anda akan tenggelam sepenuhnya dan bersedia untuk tidur sebentar. Sebenarnya, saya suka sangat. Dan kita ada lampu-lampu di sebelahnya. 2 lampu yang sama dan ada beberapa barang vintage di situ. Anda boleh lihat sebuah Ford Model T dipamerkan di sini pada lampu itu. Orang sedang bekerja. Ini semua adalah kilang dan perusahaan lama yang dipamerkan pada lampu ini. Lebih banyak bunga tiruan di sini untuk memberikan suasana yang sangat selesa di tempat ini. Dan kemudian sebuah meja. Oh, adakah ini sebuah puzzle? Wah, ini adalah puzzle yang sangat cantik tentang sebuah lumbung di suatu tempat di Amerika Syarikat. Ini pasti bukan di daerah di negeri Georgia. Terdapat banyak gunung di belakangnya. Dan sebenarnya, mereka tidak pernah menyiapkan teka-teki itu. Mereka hanya menyambungkan beberapa keping, tetapi malangnya, mereka tidak pernah menyiapkannya. Baiklah, mari kita letakkan semula teka-teki cantik ini. Di sini kita ada beberapa risalah tentang musim memburu dan peraturannya. Indah. Oh, saya suka bilik ini. Memang satu karya yang unik. Baiklah, mari kita teruskan ke yang seterusnya. Dan ini sebenarnya nampak seperti bilik tidur, ada 3 katil di sini. Pada sesetengah masa, mungkin 10 hingga 20 orang akan tidur di dalam tempat ini. Anda boleh lihat ada 1 katil berkembar di sini, 2 katil bujang di sana. Mungkin untuk anak-anak. Beberapa keluarga juga tinggal di sini. Kerana Terry mempunyai ramai anak dan anak-anak ini mungkin juga mempunyai anak dan mereka pasti datang bersama mereka juga. Tapi di sini, di sebelah kiri kita, ada satu artifak yang sangat istimewa. Kita ada kepala rusa yang digantung di dinding. Sebenarnya, ini adalah yang pertama seumpamanya yang saya lihat di Amerika Syarikat. Walaupun kepala rusa memang biasa, orang ramai memburu di kawasan ini dan mungkin ramai orang ada kepala rusa yang digantung di rumah mereka. Ini adalah yang pertama saya lihat di tempat terbiar. Sebuah kepala rusa yang menakjubkan. Haiwan yang sangat besar. Ia dulu sangat mengagumkan. Wah. Biar saya tunjukkan yang ini kepada anda dengan lebih terperinci. Dan di bawah ini, kita dapat lihat beberapa artifak lagi. Sebuah patung malaikat memegang harpa sedang bermain. Wah. Juga terdapat sebuah perapian di dalam bilik ini. Saya tertanya-tanya sama ada mereka pernah. Ya, mereka memang pernah menyalakannya. Anda boleh lihat ada kesan asap, tanda-tanda asap dan masih ada sisa api terakhir di sini. Tapi mereka letak hiasan yang cantik di situ untuk menambah daya tarikan. Tapi saya tak menyalakannya. Dan juga pemanas minyak di sebelah sini. Anda ada televisyen standard di sini. Satu jenama Philco sekali lagi dengan antena yang dipasang padanya. Saya tak dapat bayangkan menggunakan televisyen seperti itu lagi. Saya sebenarnya kena akui yang saya dah bertahun-tahun tak tengok televisyen. Itu memang sesuatu yang saya dah tak buat lagi. Satu-satunya perkara yang saya buat ialah menonton YouTube. Okey, kita ada beberapa laci di sini. Mari kita tengok kalau ada apa-apa yang tinggal. Dan yang ini ada beberapa jaket, beberapa buku kecil. Tengok yang bawah ni ada beberapa selimut tak berapa menarik. Lagi banyak selimut, saya takkan periksa semuanya. Tapi awak faham maksud saya. Topi memburu juga ada. Old Crotch Melody Surplus. Ken Wilson Ford. Katilnya masih tersusun rapi. Sangat mengagumkan untuk dilihat. Wah. Kemudian ada gambar bersalji. Kawasan luar bandar di sini. Mungkin ini juga Georgia. Ini pasti bukan rumah yang kami duduki hari ini. Tetapi ia kelihatan seperti gambar yang sangat indah. Lebih banyak topi pengguru di sini. Dan kemudian kami ada laci di sebelah. Mari kita lihat beberapa lagi laci ini
untuk melihat jika ada apa-apa. Jaket memburu. Memang semua yang disimpan di sini mesti berkaitan dengan memburu atau ada kaitan dengannya. Tiada apa-apa yang menarik untuk kita. Baiklah, bersedia semua? Sebab sekarang kita akan masuk ke bilik yang paling mengagumkan dalam seluruh pondok memburu ini. Selamat datang ke lorong ini. Lihat ini. Terdapat beberapa kepala rusa di dinding tempat ini. Inilah tempat di mana orang ramai masuk ke dalam pondok ini, di mana mereka mendapat kesan yang sangat mendalam. Di sini di sebelah kanan, kita ada kepala rusa. Di hadapan kita, kita ada 4 dan anda akan berada di tengah-tengah serta merasai suasana memburu apabila anda masuk ke tempat ini. Saya sangat terkesan apabila pertama kali melihat lorong ini dan saya benar-benar ingin merakam serta mendokumentasikan struktur terbiar ini. Ini adalah pintu hadapan tempat ini. Yang anda boleh lihat, anda boleh melihat ke kawasan ladang di hadapan dengan tiang-tiang anjung hadapan yang akan saya tunjukkan kepada anda nanti dalam video ini. Dan kemudian anda boleh memusingkan pandangan, anda boleh berjalan melalui lorong ini dan merasa kagum dengannya. Juga di sini, mereka meletakkan beberapa bunga yang cantik di dinding. Anda ada beberapa bangku di bawah. Bangku berlapik kain. Di kedua-dua belahnya. Ini sebenarnya adalah bangku Cajun dan suasana yang saya rasakan dari bilik ini memang mengagumkan. Ini beberapa duri, tumbuhan yang paling saya takuti dan ditakuti setiap kali saya meneroka. Setiap kali anda meneroka tempat terbiar, anda akan jumpa tumbuhan ini dan ia akan menyengat anda apabila anda cuba mendekati tempat itu. Di bawah ini, kita ada apa yang ada di dalam kotak ini. Tak mungkin. Ini rusa palsu sebenarnya. Yang anda boleh pasang sepenuhnya dari plastik dan mungkin untuk menarik rusa lain supaya anda boleh menembak mereka. Tak mungkin. Ia masih dibalut dengan plastik jadi saya takkan keluarkan dari kotak. Tapi barang ini memang mengagumkan. Saya sebenarnya tak pernah nampak benda macam ni sebelum ini. Okey, kita boleh nampak pemburu di sana dan mereka ada rusa palsu tu. Dan kemudian mereka boleh menembak bila rusa sebenar datang dan berminat nak tengok apa benda ni. Sebatang tiang lampu di tepi sini. Mereka juga ada bangku di lorong di mana mereka boleh duduk. Mungkin juga untuk menyambut tetamu masuk. Beri mereka minuman. Poster yang cantik di dinding. Kemudian kita ada beberapa rusa besar tergantung di sini. Sekarang sebenarnya musim memburu rusa. Jadi kita kena berhati-hati setiap kali masuk ke dalam hutan. Sebab di sini, ramai orang menembak dan memburu. Dan mereka mungkin tersilap anggap kamu sebagai haiwan lalu menembak kamu. Orang yang kami bercakap tadi yang menjaga tempat ini. Dia juga beritahu kami supaya sangat berhati-hati kerana ramai orang ditembak setiap tahun oleh pemburu yang tersilap anggap kamu sebagai haiwan dan cuai. Di atas sana, kita ada satu lagi. Sangat tinggi di atas. Nampak mengagumkan bila tengok ke seluruh lorong ini. Dan kemudian kita ada satu lagi yang memandang tepat ke arah sini dari sebelah kiri. Betapa cantiknya haiwan ini. Saya sendiri, saya tak pernah sanggup menembak salah satu haiwan ini. Tapi kalau ia dilakukan secara lestari, saya boleh setuju. Dan ia lebih baik daripada beli daging di kedai runcit kalau anda makan setiap bahagian dari haiwan itu. Ini pintu belakang yang kita tak masuk tadi. Tapi di sini, kita ada mesin vakum yang sangat lama. Dirt Devil. Kuasa tanpa beg. Kita tak ada jenis mesin vakum macam tu di Eropah. Ada lagi artifak di sini. Saya akan panggil yang di bawah itu Bambi. Meja yang cantik di tepi. Dan banyak pemanas juga tersebar di seluruh tempat ini. Okey, jom kita pergi. Oh, ya Allah. Ini sebenarnya rusa yang saya baru saja sebutkan tadi. Seekor rusa yang terpisah-pisah. Mereka keluarkan ia dari kotak. Mereka mungkin bawa ia ke padang untuk memburu. Ya Allah,
Memang gila tengok macam ni. Wow. Menarik. Saya akan letakkan semuanya semula. Ini adalah badan rusa. Kemudian kita ada tanduk di sini. Adakah ini masih muat di dalam sana? Okey, saya akan letakkan semuanya semula nanti. Mari kita pergi lebih jauh. Sebab sekarang kita ada satu lagi bilik tidur untuk diterokai. Dan seperti yang saya beritahu awak, ramai orang datang. Keluarga itu sendiri, Terry. Keluarganya. Anak-anak kepada anak-anak mereka. Dan mereka semua akan tidur di tempat-tempat ini. Mungkin 2 orang tidur di katil ini, 2 lagi di sini, dan kemudian 4 orang anak di sekitar sini. Jadi kita sudah boleh mula mengira lebih ramai. Jadi kita sudah ada 4, 5, 6, 7. Dan kemudian kita ada 9. Dan kemudian kita ada 11 dan 13 orang sudah tidur di tempat ini. Bila kita kira bilik tidur ini. Chandelier di atas kita dipasang pada siling yang sangat tinggi itu. Wow. Saya suka semua katil masih dikemas rapi. Semua benda masih ditinggalkan sejak mereka datang ke sini dan memburu. Di dinding, kita ada satu lagi kepala rusa yang sangat mengagumkan. Ia akan sangat indah jika setiap keluarga anak-anak Terry mempunyai bilik sendiri dan mereka meletakkan haiwan paling mengagumkan mereka di dinding bilik itu. Betapa hebatnya jika itu berlaku. Mungkin itulah keadaannya kerana kita sudah nampak kepala rusa di bilik tidur ini dan juga di bilik tidur yang lain. Kita ada satu lagi bilik tidur untuk diterokai dan mari kita lihat jenis kepala rusa apa yang ada di sana. Sebuah jam yang indah terletak di sini, di atas perapian. Wah, kamu tak boleh menyalakan perapian ini lagi. Ia akan membakar katil yang berada di sebelahnya. Mari lihat apa lagi artifak yang kita ada di sini. Beberapa lampu suluh yang sangat besar. Mungkin untuk masuk ke dalam hutan dan lihat kalau ada apa-apa. Atau mungkin untuk mencari haiwan yang baru saja ditembak. Mari kita buka beberapa laci lagi. Tiada apa-apa yang menarik di sini. Okey. Bilik tidur yang cantik. Mari kita teruskan ke yang seterusnya. Sekarang kita masuk ke satu koridor kecil. Mari kita lalu di sini. Di sebelah kanan kita, kita dapat lihat bilik air untuk semua orang yang berada di tempat ini. Jadi, jika ada 20 orang di tempat ini, mereka semua akan menggunakan bilik air ini dan tandas tunggal ini. Gila. Gambar yang cantik di dinding sini. Mari kita lihat sama ada air pancuran masih mengalir. Sekarang saya benar-benar ingin periksa semuanya. Mungkin tandas ini masih boleh disiram. Ya, tandas ini masih boleh disiram, cuma tidak begitu elok. Langsir yang cantik di sini. Kain basuh yang terakhir juga tertinggal di sini. Okey. Kita juga ada pintu masuk seperti ini di hadapan kita di sini. Mari kita buka yang cantik ini dan mari kita lihat. Oh, ada kok tergantung di dalam sana. Wow, kabel kuasa di bawah sana. Dan di sebelah kanan kita di sini, kita ada bilik tidur terakhir. Dan bagi saya, inilah sebenarnya tempat yang paling menarik. Bilik tidur yang paling menarik dalam seluruh rumah ini. Seperti yang anda boleh lihat, kita ada dinding berwarna merah jambu di sekeliling. Sangat menarik untuk dilihat. Dan sekali lagi, kami dihentikan pada 13. Jadi kami ada 15, 17, 19 orang tidur di pondok memburu ini. Itu pasti sangat-sangat sesak pada masa dahulu. Kita boleh lihat ada sedikit kerosakan di atas dinding itu. Sedikit kulat di sekitar penjuru, tapi tidak banyak. Tempat ini memang boleh dipulihkan dan dihidupkan semula selepas mereka cari jalan untuk membahagikan semua yang ada di sini. Dan yang ini, malangnya, kita tak ada kepala rusa yang tergantung di dinding. Jadi, sama ada sebelah keluarga ini tak pernah menembak rusa atau ia cuma digantung di lorong atau sesuatu macam itu.
cerita saya tak betul. Tanah persendirian. Jadi mereka mungkin telah meletakkan tanda ini di tempat mereka memburu. Nama dan alamat mereka akan tertera di sini. Lampu besar sekali lagi di hadapannya. Dan kita ada satu lagi barang yang cantik. Mahkota-mahkota cantik yang malang, semacam karangan bunga. Saya sebenarnya tak pasti apa panggilannya dalam bahasa Inggeris. Saya akan panggilnya sebagai krans dengan bunga, tapi saya tak pasti apa panggilannya dalam bahasa Inggeris. Jadi tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Sebuah perapian yang indah juga ada di hadapan kita. Malah kasut yang mereka gunakan untuk turun ke lapangan pun masih ada di sini. Laci cermin di bahagian bawah. Wah, tempat yang menakjubkan semua. Tempat yang menakjubkan. Oh, saya kena tunjukkan jam ini juga. Kelihatan ada helang yang cantik di atas. Jadi selepas saya mendokumentasikan bahagian dalam sepenuhnya, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana rupa bahagian luar tempat ini. Jadi, jom kita pergi. Dan sebenarnya, kita boleh melalui pintu depan di sini ke anjung depan. Anda boleh buka yang ini. Yang ini juga boleh dibuka. Pergi tarik ini ke belakang kita. Dan sekarang, kita berada di anjung depan tempat ini, seperti yang anda boleh lihat. Di sini mereka boleh duduk di luar berseronok. Seperti yang anda boleh lihat, matahari perlahan-lahan terbenam di kawasan desa. Mereka boleh melihat kawasan sekeliling dari sini. Pondok memburu mereka. Boleh dikatakan begitu. Di sini, anda juga boleh lihat tiang-tiang itu kembali kelihatan. Reka bentuk Eropah seperti itu di dalam bangunan ini. Saya suka, saya mesti katakan, tiang kayu itu. Saya tak pernah lihat sebelum ini, tapi wow. Betul-betul unik. Tumbuhan ada di merata-rata tempat. Tempat ini sedang diambil alih. Anda boleh lihat di sini juga, tingkap sudah pun pecah. Mereka cuba membaikinya dengan duct tape. Selepas hanya beberapa tahun ditinggalkan. Mari kita lompat turun dan mari kita lihat tempat ini dari depan. Dari jalan, anda akan kata ia seolah-olah sebuah rumah ladang yang juga sedikit seperti rumah agam. Ia memang sebuah bangunan yang indah yang kita ada di sini. Wah, cantiknya. Terutamanya cahaya matahari yang sedang menyinarinya sekarang. Cahaya jingga yang kita lihat di situ. Tapi kita berada betul-betul di sebelah jalan yang sangat sibuk. Banyak kereta lalu lalang. Jadi anda mungkin akan dengar bunyi itu dalam video. Biar saya duduk sekejap kerana saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video minggu ini. Betapa hebatnya rumah rehat pemburu ini dan betapa hebatnya tempat ini di Amerika Syarikat. Saya benar-benar gembira kerana kami jumpa yang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Terry. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarganya. Dan saya harap mereka dapat menentukan kegunaan bangunan ini serta menyelesaikan masalah mereka dan dapat menghidupkan semula tempat yang indah yang ada di belakang kami ini. Jika anda suka penerokaan yang hebat ini, jangan lupa untuk melanggan saluran ini jika anda baru di sini. Suka video ini dan tulis komen yang baik tentang apa pendapat anda mengenai tempat ini. Terdapat juga pautan di dalam deskripsi untuk Patreon. Di sana, anda boleh menyokong saluran ini dan membantu kami menjelajah ke seluruh dunia. Dan dengan itu semua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana menonton video minggu ini dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Selamat tinggal. Saya sangat sayangkan anda.